Taala. Jadi ayat ni dia turun mari setelah mana ayat hak kita baca ayat 284. Ayat 284 apabila Allah Subhanahu wa taala ayat kata semua yang ada di bumi, di langit dan celah-celah ni semua sama ada yang terang ataupun yang disembunyi, semua dia akan hisap, akan hitung belaka. Jadi dari kalangan sahabat apabila baca ayat tu rasa takut, rasa gerung kalau hak nampak tu. Kalau hak nampak tu tak apalah, tapi dari hati hak dia bosan. Hak bosan hak dalam hati ni, kerana hati ni dia mari fikir, dia buat perkara ni kadang-kadang tak suka-suka, dua yang tak sedar. Lalu tu takutnya para sahabat kerana mereka beriman kepada Allah. Lalu tu marilah menghadap Nabi, ya Rasulullah, oh ya, ayat-ayat hak tu mari daripada kami, suruh berjihad, suruh berjuang, suruh bersedekah, suruh puasa, suruh semaya. Hak tu pun masa berat dah, kata para sahabat pergi jumpa dengan Nabi. Yang rasa kau masa pergi jumpa dengan Nabi tu terus ada lemah. Nak kawal lagu mana hati yang ada dalam takut-takutnya pergi buat kalau maksiat deraka kepada Allah. Tuhan kata dia akan hisap, akan hitung semua. Lalu tu dengan ayat tu mereka rasa gerung, rasa takut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila lah sahabat mari mengadu pasal tu, turunlah ayat ni. Turun yang ayat yang kita akan baca ni. Kerana Rasulullah kata mung ni lagu mana puak mu ni mu nak beriman setengah dengan ayat, tu tak saya beriman setengah dengan ayat ke. Ayat ni mu nak beriman, ayat ni tak saya beriman, mu nak jadi jumpa dengan orang-orang yang dulu ke orang Yahudi, orang Nasara nak sebab waktu tu kalau dia dengar ayat Allah, dia kata lagu nak sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami nak lawan, nak buat dosa. Patutnya mu ni kata sami'na wa ata'na, Nabi hajar buat sahabat. Kami ni dengar dan kami nak taat. Kiralah ayat tu macam mana pun. Bila di dalam keluhan sahabat lagu tu, ayat yang kita akan baca ni turunlah. Amara rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Beriman oleh seorang Rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga selain daripada Rasul, orang-orang yang beriman. Kalau orang ni beriman, kena turutlah apa yang Rasul dia beriman. Kullun amana billah, semua itu beriman dengan Allah wa malaikatihi, dan juga beriman dengan para malaikat. Beriman dengan Allah, apa yang Allah royak, apa yang Allah turun, beriman semua. Dan juga beriman dengan para malaikat. Malaikat yang banyak ni kita beriman. Sama ada yang secara ijmali, secara keseluruhan, bahawa malaikat ni amat banyak. Demo ni dicipta oleh Allah dengan daripada nur, dan demo ni tak pernah deraka kepada Allah. Dia beriman lagu tu. Dan hak yang cara tafsir, hak ayat sebut seorang-seorang Rasul Jibril, Mikail, beriman. Itu beriman dengan malaikat. Dan juga wa kutubihi wa rusulih, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Kitab Allah maknanya kitab Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dan suhuf Ibrahim, semua tu beriman belaka. Dan juga beriman dengan para rasul. Para rasul ni banyak sampai kepada rata-rata ribu. Tapi hak kita
disebut dalam Al-Quran ni hanya 25 orang. Itu secara tafsir. Tapi secara keseluruhannya kita kena beriman juga bahawa orang yang jadi rasul ni ramai, banyak lagi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan kami ni tidak beza di antara seorang daripada para rasul. Tak ada beza. Nak yang kata hak ni ku beriman, hak tu tak beriman. Ku beriman dengan Isa tapi ku tak beriman dengan Muhammad. Tu pun dengan Nasara. Ku beriman dengan Musa tapi tak beriman dengan Muhammad. Jadi kita orang beriman ni tak boleh pergi lagu tu. Semua kena beriman. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Yaqub, semua kita kena beriman bahawa mereka adalah Rasul Allah. Jadi orang beriman ni kata lagu mana? Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata kami dengar dan kami taat. Maknanya bukan dengar saja. Orang-orang yang sebelum kita ni kata kami dengar tapi kami nak buat dosa, tak sepatut. Kita ni tak boleh jadi orang mukmin, orang yang sebenar ni nak dengar, lepas tu nak patuh, nak taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Makalah kita ni, mereka akan berdoa, ampunkanlah kami. Ni orang yang beriman ni dia akan kata lagu ni sebab ayat ni ya, so kita baca semua dua ayat yang kita baca ni, yakni ayat ni dan ayat akhir sekali yang mana selalu kita nak baca lepas sembahyang subuh ni supaya kita ni dikawali, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kali yang kita nak buat. Nak suruh Tuhan minta ampun, ampunkanlah kami wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah kita semua ni akan kembali. Yang ni tengok ayat berjuruh, kita baca ni semua, insya-Allah Tuhan akan beri satu kekuatan untuk kita nak buat ibadat dan kita nak cegah benda maksiat. Tengok Nabi SAW pernah bersabda bahawa dua ayat ni Tuhan Jibril terima bawa mari kepada dia di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang baca dua ayat daripada surah Al-Baqarah ni kafatahu, Nabi kata cukup dah dia. Segala-gala dia cukup, tak kena kejar hak lain banyak. Dengan dua ayat ni segala-galanya boleh jaga dia, boleh pimpin dia, boleh selamatkan dia daripada perkara-perkara yang dia tidak diingini, sebagaimana hadis yang kita baca tadilah. Siapa-siapa yang baca dua ayat ni pada setiap malam, pada malam-malam itu, maka Tuhan akan jaga dia, jaga orang itu daripada perkara yang dia tidak ingini. Orang nak buat nyanyi ke dia, orang nak buat niat tak baik ke dia, nak curi hak dia, nak bunuh dia. Jadi hak dia tak ambuh semua tu, Tuhan akan jaga. Oleh itu amalkanlah hak ni, dan semua kita ni boleh katakan reti belaka dah ni. Cuma anak cucu kita tu hak tak reti lagi, nak ajar hak ni. Ayat ni amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Hal ini kita ajarlah kepada orang-orang yang kita sayang. Mudah-mudahan dengan ayat ni dapat kita beramal dan ikut selamat kita dunia dan selamat kita akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.